Sepatutnya saya ucapkan tahniah kepada semua sekolah yang terlibat pada kali ini dalam program kita yang diadakan di Karangkraf, iaitu berkaitan dengan Malaysia Global Sustainable 2025. Kali ini penyertaan begitu menggembirakan dan insya-Allah pada tahun 2026 ini kita akan menggalakkan banyak lagi sekolah penyertaan, terutamanya bagi memastikan setiap daerah menghantar wakil untuk menyertai pertandingan yang inilah. Jadi ini sebenarnya menyahut kepada titah Tuanku Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Sultan Perak berkaitan dengan SDG yang berkaitan dengan environmental dan sebagainya. Jadi ini merupakan satu perkara yang amat penting dan pendidikan tu kita kena berikan kepada anak-anak murid daripada awal lagi. Dan insya-Allah akan datang ni untuk 2025 kita akan meramaikan lagi murid pula dalam penyertaan. Selain daripada guru yang dah memberi semangat dan juga dorongan, kita juga memastikan supaya anak murid juga dapat diberikan peluang supaya mereka juga mendapat menyumbang kepada persekitaran yang baik, sustain kita punya environment dan sebagainya. Dan satu idea yang baik sebenarnya, saya telah memikirkan bahawa di sekolah pun kita ada minggu-minggu, contohnya minggu STEM, exposure kepada anak murid kita. Jadi di situlah anak murid kita akan dapat pengalaman dan dibantu dengan guru, dan apa yang dibelajar dalam kelas merupakan satu eksperimental untuk mereka melaksanakan dalam minggu-minggu tersebut. Jadi dengan adanya minggu-minggu seperti minggu STEM, minggu inovasi sebagainya, memberi peluang pada anak-anak didik kita untuk mereka nak menunjukkan bakat mereka dan juga untuk mereka nak memberi idea yang terbaik, terutamanya mereka adalah generasi akan datang, generasi milenium yang akan mewarisi dunia ini, dan dengan idea yang mereka ada dapat memberikan satu impak yang baik kepada pendidikan dan juga kepada alam sekitar kita. Target kita orang untuk projek ni adalah untuk mengurangkan karbon dioksida dan meningkatkan oksigen. Jadinya fokus kami pada pokok kelapa ni adalah untuk kita tanam bagi tambahkan oksigen. Sebab kita tengok keadaan isu semasa sekarang ni, kita dengan masalah global warming, dengan masalah dunia kita semakin panas. Jadinya dengan projek kita orang ni adalah untuk kita kata untuk menyelamatkan bumi lah. Untuk projek ini memang kami melibatkan murid dan juga PIBG, terutama sekali bila kita bawa murid dan juga wakil parents ni untuk pergi ke sekolah-sekolah. Kami buat jalinan dan jaringan, kami tanam lebih kurang satu sekolah 5 buah pokok. Kami ada satu lagi projek yang nama Eco Cool Box, di mana kami menggunakan kotak susu terpakai daripada RMT, kotak susu RMT dan juga sabut kelapa, di mana kami menghasilkan kotak boleh tahan sejuk sebagai sabut tu sebagai penebat bagi suhu tu tahan. Ini pencapaian kali yang ketiga, 3 tahun berturut-turut. Kali ini kami dapat Elite Award, Sustainable Leadership Elite Award. Sangat menyeronokkan, ini memberi pendedahan kepada kami untuk cara green growth lebih diamalkan di sekolah, dan juga dapat memberi pendedahan untuk mengajar ataupun mengaplikasikan dalam PDP kami untuk pencapaian murid lebih cemerlang dan kemenjadian murid. Sokongan daripada pentadbir dan juga warga sekolah sangat baik, dan sangat mereka menggalakkan untuk projek ini. Dan juga daripada ahli parlimen, daripada institusi-institusi luar, PPD dan juga JPN. Untuk harapan untuk meningkatkan lagi, kami akan tingkatkan lagi sifat inovasi dalam diri murid dengan pencapaian-pencapaian seperti ini, mendorong murid dan juga mencukil bakat murid untuk membuat inovasi lagi yang lebih kepada ke arah green.